Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Abu? Ya, saya. Okey, ini makanannya. Okey bang, selamat menjamu selera bang. Hati-hati memandu. Okey bang, terima kasih bang. Sama-sama. Okey, lagi. Awak nak apa lagi ya? Apa masalah awak ni? Setiap hari saya belai awak, saya beri kasih sayang kat awak, macam ni awak balas kat saya. Saya tak tahu awak nak apa lagi ni. Tak cukup ke kasih sayang saya bagi kat awak? Ini time lah kau nak buat ha? Kau tahu tak aku ada order lagi nak hantar ni. Macam tak ada tempat lain kau nak habis. Macam tak ada masa lain kau nak habis. Aduh, aku dah lewat ni. Tolonglah Afrina, tolonglah Afrina. Janganlah macam ni Afrina. Kau ni. Saya sayang awak Afrina. Terpaksa lah menolak awak ni Afrina. Kat mana lah bengkel paling dekat kat sini? Cik Iwan ya? Sampai pun. Aku dah tunggu berapa lama tahu tak? Buat sini. Tak maaf bang, lambat. Ni aku kisah ke? Kau tu dah lah food rider. Kau bawa je lah makan ni sampai cepat. Kau tahu tak, aku ni customer. Aku nak makanan aku sampai on time, tahu tak? Tak maaf bang. Dah. Motor rosak ni bang. Tak maaf. Duit tak bayar lagi tu. Duit makanan tak bayar lagi ya tu. Allah. Mak, ayah, ni ada duit belanja sikit. Buat je belanja. Allah cik, banyak ni. Semua bil api air, semua kacik dah settlekan. Kau ada duit belanja tak? Cik anak jantan, tahulah cik nak cari kat mana duit nanti. Nah, awak simpan. Terima kasih lah cik bagi kami duit belanja. Mak simpan. Okey. Ayah dengan mak kau ni cuma harapkan kamu je bantu kami. Nak harapkan abang-abang kau semua. Habuk tak nampak. Balik kampung pun tak nak. Ni, rumah ni. Kalau kamu yang tak bayar, tak tahulah kami berdua ni nak duduk kat mana. Tu, mungkin dekat sungai depan tu je, bawah jabatan tu. Bil api, bil air. Kalau tak bayar, tak tahu nak cakap apalah. Takkanlah kita nak berdepan dengan air sungai je, dengan lilin saja. Kalau ayah sihat, ayah dah lama pergi kerja dah. Jangan ayah. Ayah sudah tua. Sekarang tiba masa nak acik pula membalas jasa ayah. Mak dengan ayah rehat je kat rumah. Terima kasih, Cik. Kamu tu kalau ada lebih, simpan sikit. Tak ingin ke nak kahwin? Betul tu cakap mak. Sedap lah kopi mak buat ni. Kasih Haji. Minum ya. Cinta sebenar. Kau pernah tak hantar duit kat kampung? Tak pernah kan? Bukan setakat duit je lu. Kau nak balik kampung, nak jenguk mak pun ngajar setahun sekali lu. Setahun sekali. Mana kau tahu aku tak bagi? Takkanlah setiap kali aku bagi, aku nak kena share receipt dekat kau. Aku tahulah lu. Kau jangan kencing aku lah. Astagfirullahaladzim. Halo, ayah. Sudahlah, jangan kata lagi. Adalah ya, Alung ni tiba sama dengan buat apa? Aku tak nak dengar lah, aku tak nak tahu. Kau ada family ke? Kau tak ada masa ke? Yang aku nak tahu mana pergi ni tanggungjawab kau sebagai anak. Tu aku nak tahu. Aku tak minta lah duit koma, aku tak minta harta koma.
Aku cuma minta sikap tanggungjawab koma terhadap keluarga ni. Selagi mak ayah kita masih ada, berbaktilah pada mereka, bukan abaikan. You probably think that you are better now, better now. You only say that 'cause I'm not around, not around. I said it. Hello, Assalamualaikum. Ini Encik Zaki ke? Ya, waalaikumsalam. Ya, saya. Kenapa? Ini siapa? Saya buat panggilan daripada hospital nak bagi tahu mak dan ayah Encik sudah meninggal dunia terlibat dalam kemalangan. Pihak kami sudah sedaya upaya untuk menyelamatkan, tapi Allah lebih menyayangi mereka. Saya harap Encik bersabar ya. Okey, terima kasih ya, Pak Encik. Sama-sama. Sekian lama mencari jawaban, sedang segala di depan mata, berserah hanya pada yang kuasa. Walau harus membelah samudra, hati meronta, jiwa merana, merintih sesak. Baru sekarang kau nak balik. Mak ayah dah tak ada, baru sekarang kau nak balik. Time ada mak ayah, kamu tak jumpa pintu rumah ni. Nak balik kampung pun tak balik. Sekarang ni mak ayah dah tak ada. Anda tahu cik, macam kami cik. Sekarang ni kita cuma tinggal 3 beradik je cik. Alun dengan Angan minta maaf kesilapan kami berdua cik. Senang ah. Sungguh senang kamu cakap maaf. Kamu tahu tak yang tanggung selama ni siapa? Ha? Siapa yang tanggung? Aku juga yang bantu keluarga ni. Aku juga yang buat segalanya. Tapi kamu sekarang ni dah tak ada, baru kamu nak balik, kamu nak minta maaf. Maaf kamu tu boleh ke? Kembalikan masa lalu, kembalikan mak ayah, boleh? Mana pergi tanggungjawab kamu? Ha? Aku tak marah kamu, aku tak benci kamu, aku sayang kamu. Kamu lah satu-satunya abang aku, darah daging aku. Tolonglah. Cinta sebenar